Okey, yang ni payung untuk camping boleh, ataupun nak mancing kan. Dulu dia datang dengan besi pack ni kan. Sekarang ni aku nak cerita payung yang ni belakang ni, nampak ni. Payung ni berukuran 3 meter, memang besar untuk abang akak berniaga kan, berniaga di jalan kan, berniaga air ke, kabut ke, boleh gunakan ni sebab memang besar. Color kaki guys. Untuk dia punya tapak ni, korang boleh isi air lah, air ataupun pasir sebagai pemberat dia lah. Macam ni aku tak isi lagi sebab tu dia tak kuat kan, tak kukuh. Bila korang pergi niaga tu, boleh keluarkan dalam kereta, isi air. Nak tinggikan boleh. Dia ada satu lock kat sini, boleh tinggikan dia. Dia ada label 1 dengan label 2 lah. Macam ni label 1 korang tengok memang tinggi ya. Nanti korang boleh letak meja yang bulat tu kan, untuk korang berniaga tu. Lepas tu kita boleh lockkan dia. Kalau nak masuk dalam kereta, nanti korang boleh turunkan seat depan tu. Lepas tu korang boleh serongkan lah. Sini dia macam payung biasa guys. Korang boleh tekankan dia. Okey, dia akan tutup lah. Nampak tu. Dia punya batang ni korang boleh keluarkan dia. Untuk dia punya base ni nanti korang boleh buangkan dia punya air. Lepas ni nak berniaga ke apa kan, boleh ambil payung ni sebab dia saiz 3x3, memang besar. Nak simpan senang. Macam-macam color ada, color kaki ada, hitam ada, hijau ada. Harga memang tengah promosi. Barang ni local seller, ready stock Malaysia. Korang boleh tekan link kat bawah.